Sembang-sembang, simak, simak. Borak santai memang kelas. Cerita hangat, info deras. Sembang-sembang, simak, simak. Selamat datang semua sekali. Mari duduk, jom kita sembang sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani. Bertemu kita di Sembang-Sembang Serimas yang dianjurkan oleh Unit Perancangan Bandar dan Wilayah Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Saya, Aida Nur Cipak binti Nur Anwar, akan menjadi hos anda pada petang ini. Bersyukur kehadrat ilahi kerana telah diberikan peluang keemasan ini untuk bersama dengan tetamu istimewa kita yang merupakan seorang alumni sijil perancang bandar Polimas yang kini telah mendapat title sebagai profesor di Universiti Sains Malaysia. Tak lain dan tak bukan memperkenalkan Profesor Town Planner Dr. Azizan bin Marzuki. Apa khabar, Prof? Khabar baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Prof, orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi boleh Prof perkenalkan diri untuk mereka di luar sana? Okey, saya berasal daripada Jitra Kedah. Kampung saya dalam jarak 3 km saya daripada Polimas ni. Saya join Polimas dalam tahun 1990 selepas saya graduate daripada sekolah menengah Kolej Sultan Abdul Hamid sampai tahun 1992. Selepas tu saya bekerja dengan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa daripada 1993 sampai 1997. Kemudian saya sambung belajar di USM dari 1997 sehingga 2009. Sehingga saya ke luar negara untuk PhD dan sebagainya lah. Dan daripada 2009 sampai sekarang saya berkhidmat sebagai pensyarah di Fakulti Perumahan Bangunan dan Perancangan di Universiti Sains Malaysia. Okay. Pertama sekali Prof, saya nak ucapkan tahniah atas segala pencapaian yang Prof telah capai selama 30 tahun ini. Terima kasih. Saya sangat kagum dengan pencapaian Prof. Sangat menjadi inspirasi untuk kami semua. Jadi Prof, saya ada beberapa soalan yang ingin ditujukan kepada Prof. Soalan pertama saya, sejak saya berjaya menyambungkan pengajian dalam bidang perancangan bandar ni, ramai saudara mara saya di kampung yang kerap tanya, nanti selepas habis belajar nanti kerja apa kerja yang boleh saya lakukan. Jadi Prof, soalan saya, boleh Prof terangkan sedikit sebanyak tentang prospek kerjaya yang ada dalam bidang ni? Okey, dari prospek kerjaya dalam bidang perancangan bandar ni sebenarnya dia agak terbuka. Kita selain daripada fokus sebagai pegawai perancang bandar kalau berkurusan ijazah dan penolong pegawai perancang bandar ataupun eksekutif teknikal bagi sesiapa yang berkelayakan diploma, itu yang basic lah, yang asas dalam bidang perancangan bandar. Tetapi selain daripada itu, kita juga boleh bekerja dalam sektor seperti properti, perbankan dan sebagainya. Sebagai kalau kita lihat dalam sektor properti lah keseluruhannya, dalam sektor pemaju perumahan sebagai contohnya, mereka memerlukan staf teknikal ataupun eksekutif untuk melakukan analisis yang berkenaan dengan pembangunan perumahan. Begitu juga dalam sektor perbankan. Yang ni yang ramai orang tidak pasti. Semua orang ingat perbankan hanya memerlukan pakar dalam bidang perakaunan dan kewangan sahaja. Tak, tapi dalam kalau kita lihat dalam perbankan, dia ada sektor bahagian pembangunan hartanah dan sebagainya, dan di situlah posisi di mana seorang pegawai perancang bandar dapat memainkan peranannya. Selain daripada itu, dalam sektor swasta saya rasa dia agak terbuka, bagaimana industri dalam konteks bidang alam bina ataupun built environment ni memang jelas dia memerlukan kepakaran dalam bidang perancangan bandar. Kita mungkin pernah lihat, semua orang mungkin terbayangkan kalau kita lihat graduan dalam bidang perancangan bandar hanya akan bekerja dengan firma perancangan bandar sahaja. Tak, itu tidak tepat, sebab graduan dalam bidang perancangan bandar juga boleh bekerja dalam firma lain-lain konsultan seperti kejuruteraan konsultan penilaian impak alam sekitar sebagai contohnya, konsultan penilaian impak sosial, konsultan penilaian impak trafik, konsultan penilaian impak warisan sebagai contohnya. Jadi dalam impact assessment study ni dia ada banyak ruang khususnya kepada graduan-graduan dalam bidang perancangan bandar, sama ada pada peringkat diploma ataupun ijazah, untuk meneruskan kerjaya mereka lah.
Dan saya rasa apa yang graduan perlu lakukan adalah cuba meneroka peluang-peluang pekerjaan, sebab ada juga di kalangan bekas-bekas pelajar saya yang bekerja dalam bidang art and design sebagai contohnya, bukan dengan firma Malaysia tapi firma luar negara. Dan juga ada juga yang berjaya bekerja dengan firma luar negara tetapi tidak perlu ke negara tersebut, hanya berada di Malaysia dan semua pekerjaannya dilakukan secara online. So saya rasa peluangnya banyak. Yang penting kita perlu dapatkan pencapaian yang terbaik dalam bidang kita. InsyaAllah selepas itu kita tidak ada masalah untuk dapatkan peluang yang terbaik sepatutnya. Okey, baik. Terima kasih Prof atas penerangan itu tadi. Jadi semoga mereka di luar sana akan lebih cakna lah akan peluang pekerjaan yang ada dalam bidang ni. Jadi Prof, soalan saya yang seterusnya. Selain bekerja sebagai perancang bandar, apakah institusi-institusi yang Prof cadangkan sendiri untuk pelajar-pelajar perancang bandar ni untuk meneruskan pembelajaran pengajaran diorang ke tahap yang lebih tinggi? Saya dalam hal ni saya berfikiran secara lebih terbuka lah. Tidak semestinya kalau anda berkerusan dalam bidang perancangan bandar, anda wajib menjadi seorang pegawai perancang bandar. Tidak. Sebenarnya mana-mana kelulusan akademik yang kita dapat, ijazah, diploma ataupun peringkat sarjana dan sebagainya, itu hanyalah sebagai batu loncatan kepada kita untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan sebenarnya fungsi ijazah dan diploma ni adalah sebagai salah satu sertifikat ataupun sijil yang memperakukan tentang kelayakan dan juga latihan yang telah anda terima. Bermaksud apabila seseorang itu ada ijazah ataupun diploma, dia dah diakui bahawa telah mendapat latihan yang sepatutnya dan juga mempunyai kebolehan yang baik serta mempunyai kepintaran yang sepatutnya untuk bekerja dengan mana-mana agensi. So jadi dalam saya selalu dalam student daripada apa yang saya ajar di USM tu, dalam 100% student perancangan bandar mungkin hanya 20% saja yang bekerja dalam bidang perancangan bandar. Yang selainnya bekerja dalam lain-lain bidang yang berkaitan seperti alam bina, ada juga dalam bidang property, ada juga dalam bidang perbankan, ada juga insurans dan juga ada yang meneroka bidang keusahawanan dan sebagainya. Jadi yang penting apabila you all mendapat latihan di mana-mana institusi, yang penting adalah apa yang dilatih dan apa yang diterima. Dan apa yang akan berlaku selepas tamat latihan itu satu isu yang lain. Jadi yang penting you all berjaya membentuk karier yang baik, mendapat selepas sebab kadang-kadang ni pelajar ni dia mungkin belajar dalam bidang yang lain tapi mempunyai minat dalam bidang yang lain. Tetapi peluang pekerjaan pula adalah satu bidang yang completely berbeza. Kan? Jadi dalam hal ni dia ada banyak tanggungjawab lah, sama ada dari segi untuk meneruskan minat atau meneruskan kelangsungan hidup ataupun cuba memenuhi kehendak ataupun memenuhi keperluan pada masa yang berkenaan. Okay. Yeah. Setelah saya mendengar penjelasan Prof tu tadi, saya nampak lebih jelas lah cabang-cabang kerjaya yang boleh pelajar-pelajar perancangan bandar ni pergi. Jadi Prof, soalan saya yang seterusnya, pada pendapat Prof, apakah antara potensi atau skill yang diperlukan oleh pelajar-pelajar perancangan bandar untuk melayakkan diorang ke pasaran dalam bidang ni? Okey, salah satu kemahiran yang penting bukan sekadar bidang perancangan bandar tapi dalam semua aspek pembelajaran lah, dan semua kelayakan akademik adalah aspek komunikasi. Maksudnya kita ada ramai pelajar yang cemerlang. Ramai pelajar yang cemerlang yang mendapat kelulusan dengan CGPA 3.9, 4.0 ataupun 3.8 tetapi gagal dalam temu dega. Bukan disebabkan tidak pintar tetapi disebabkan gagal memberikan komunikasi yang meyakinkan. Kan? Contohnya macam saudari bercakap di hadapan sebagai MC untuk podcast ni. Kan? Kalau kita patah balik kepada rakan-rakan saudari, berapa ramai yang mampu berinteraksi begini. Itu cabaran.
Kan? Dan kita ada selalunya ramai di kalangan pelajar kita ni sama ada malu ataupun takut untuk mencuba. Dan saya selalu menegaskan kepada pelajar saya, sepanjang you dalam institusi pengajian tinggi, you adalah dalam tempoh proses pembelajaran. Jadi sebarang kesilapan semasa di universiti ataupun di politeknik tidak menjadi isu. Yang penting jangan buat silap semasa you bekerja nanti. Jadi semasa ini adalah proses latihan. Salah dan silap itu perkara biasa. Yang penting usaha dan bagaimana you akan improve selepas you buat mistake itu. Kan? Itu dari segi aspek komunikasi. Selain pada itu adalah aspek dari segi perkembangan teknologi. Contohnya dalam perancangan bandar kita, GIS itu merupakan perkara basic lah yang wajib bagi pelajar-pelajar untuk tahu dan juga maklum tentang cara penggunaannya. So jadi penggunaan GIS tu adalah wajib. Jadi tidak boleh ada gap. Contohnya seorang pelajar cemerlang dan pelajar yang selainnya tu hanya setakat tahu sahaja. Maka itu akan memberikan selling point yang agak rendah. Saya ingat lagi masa bila kita pergi interview, yang penting kita kena tunjuk kebolehan kita. Semasa saya interview dengan Jabatan Perancangan Bandar pada tahun 1992 di Kuala Lumpur, masa itu saya pergi interview, ramai classmate saya ada. Dalam hadir dalam interview itu, dan ramai daripada classmate itu lebih cemerlang daripada saya dalam keputusan peperiksaan. Tetapi satu mistake yang mereka semua buat adalah semasa interview itu kami ditanya tentang keupayaan untuk draw plan dengan menggunakan perisian AutoCAD. Dalam semua pelajar yang datang interview tersebut, hanya saya seorang saja yang membawa plan AutoCAD yang saya draw layout dengan AutoCAD. Kawan-kawan saya lain tak bawa. Jadi you bercerita, you kena tunjuk bukti. Betul. Orang akan lebih percaya bila tengok bukti. Jadi disebabkan bukti yang saya buat tu, saya dapat interview tu. Lain-lain kawan saya tu hanya masuk selepas batch kedua dan ketiga. Bermaksud saya dapat dalam awal tahun 93, ramai dari kalangan kawan saya yang gagal dalam interview pertama tu hanya dapat pada tahun 94 dan 95. Kan? Saya tengok salah satu point kenapa mereka gagal interview sebab terlupa nak bawa bukti tunjuk masa macam mana kita bawa AutoCAD. Pasal zaman dahulu kita tak ada online semua lagi. Kita kena ada printed lah. Macam tu. Lagi satu kebolehan dalam berfikiran secara kritis. Berfikiran secara kritis ni penting sebab kita tak nak ada staff yang menjadi pak turut. Bermaksud kalau saya jadi pemilik firma, saya tak nak staff saya yang akan ikut 100% apa yang saya cakap. Saya nak staff yang boleh membahaskan idea saya, yang mungkin boleh argue dengan apa yang saya cakap supaya saya dapat idea yang lebih bernas. Ya, betul. Kan? Dan kebanyakan pelajar takut untuk memberi idea. Ini bukan isu Polimas tau. Ini isu satu Malaysia. Pelajar kita takut nak bagi idea mungkin disebabkan budaya kita satu, di mana pihak-pihak atasan kadang-kadang tu lebih suka mengongkong pihak bawahan daripada memberikan idea yang berdas. Jadi budaya tersebut tak berlaku. Dan yang kedua adalah latihan. Kadang-kadang kita kena lihat benda tu secara kritis. Kalau you tengok pameran kan, yang kadang kan kalau kata student buat pameran, semua orang cakap, oh cantik lah drawing yang dia ni buat. Kan? Bila seorang cakap cantik, katakan ada seorang lecturer cakap, oh drawing pelajar ni cantik, satu studio akan cakap cantik. Dia punya drawing cantik. Padahal kalau kita tengok dari segi aspek teknikal, mungkin ada salahnya. Mungkin kalau di set yang tak betul, simpang yang tak betul, degree-nya salah apa semua. Tapi disebabkan pensyarah kata cantik, semua akan follow cantik. Itu salah. Jadi kita perlu ada satu sikap berani untuk bercakap dengan jujur. Walaupun mungkin orang tak suka dengan apa yang kita cakap, tapi at least kita kena beranilah. Sebab kalau kita duk ambil sikap zakat patuh apa yang orang atasan kita cakap, sampai bila kita tak ada perubahan. Ya, betul. Ya. Setelah saya mendengar penerangan Prof itu tadi, saya dapat simpulkan bahawa pelajar-pelajar kita di negara Malaysia ni kena ada keyakinan yang tinggi dalam diri untuk lebih maju ke depan. Ya.
Terima kasih Prof. Semoga apa yang Prof sampaikan tadi dapat kita amalkan pada hari yang akan datang. Okey, baik Prof. Sebelum saya ingin mengundurkan diri, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Prof kerana sudi meluangkan masa dengan kami pada petang ini. Jadi hadirin, semoga kita berjumpa lagi dalam Sembang-Sembang Srimas pada sesi yang akan datang. Sebelum saya menutup tirai, saya ingin meminta maaf atas kesilapan yang telah dilakukan. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, semoga kita bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sembang-sembang Srimas.